Oke guys, kita berada di Muar Johor untuk try lokasi di sini guys. Kita santai-santai saja menebing. Air tengah surut. Alang-alang dah sampai sini, kita pacak dulu di lokasi yang tengah viral sekarang di Muar Johor. Di belakang masjid saja. So kita kena jaga kebersihan lah apabila memancing di sini. Air dalam keadaan laju. Kita punya batu pun hanyut jauh. Alang-alang kita dah sampai di sini. Kita santai sekejap di tebingan Sungai Muar guys. Okey guys, kita tak kumpau. Ada juga hasil petang ni setelah 2 jam menunggu. Seekor tadi terlepas. Ini dia dah naik. Okay, stay tune guys. Suasana di sini lengang guys. Ada river cruise. Air masih laju guys. Batu-batu semua terlondeh-londeh. Okay guys, kita dapat seekor lagi. Ini hasil dia. Stay tune guys. Masih berada lagi di tebingan Sungai Muar. Tempatnya di belakang masjid. Okay. Nak mancing sini kena jaga kebersihan. Air masih lagi surut. Belum ada apa-apa tarikan lagi setakat ni. Masih menunggu lagi. So dah dekat 1 jam kita berada di sini. Masih kumpau lagi guys. Kita tunggulah hingga ke saat akhirnya kita berada di sini. Okey, suasananya. Nampaknya kumpau memanggil guys. Masih kumpau lagi kita di sini. Pemandangan yang cantik di waktu petang. Luncur seekor lagi guys. Ikan duri. Setelah 2 jam kita menunggu, ada juga hasil dia, air nak pasang. Stay tune guys. Okey guys, baru mendarat seekor setelah sekian lama. Saya rasa air ni dah nak pasang guys. Ikan duri kuning kita dapat pada petang ini. Seekor tadi terlepas dekat bawah, saya malas nak ambil. So yang ni masih tergantung, kita boleh tarik. So 1 ekor. Tak kumpau guys hari ni. Tempat pertama di Muar. Naik lagi guys ikan duri. Yang keempat. Dia telan dalam-dalam guys. Okay, stay tune. Okay guys, suasana petang pada hari ini di Muar.
sambungan daripada Tanjung Emas. Di belakang saja masjid. Kena jaga kebersihan kalau kita memancing di sini. So setakat ni tidak kumpau guys. Sejak 2 jam menunggu kita dapat hasilnya tadi. 4 ekor ikan duri, 1 ekor jatuh. Kita tak dapat nak ambil, sangkut je dekat tebing tu. Apa-apa pun nanti kita update kalau ada hasil-hasil yang gorgon-gorgon guys. Hasil menunggu guys. Dapat lagi 1 ekor ikan duri lagi. Itu pokoknya jadi jatuh.